Selamat pagi-pagi. Kita on the way naik bot ke Pulau Aman. Ni jeti Batu Musang. Kawasan larangan memancing dan juga tempat untuk naik bot. Bot tambang ke Pulau Aman. Macam? Ya, apa bang? Baik. Amai ni, pergi mana mau? Kelong ah. Ali. Mari dah hotel. Oh. Belum cuti tu. Ha? Sekal lompat ah. Hari ni nak makan mi udang ah. Hari ni mi udang ah. Mi udang dengan nak bagi itik kat Aman ah. Apa dah? Aduh, mesej ang. Mesej apa? Nak mengai ah. Tak gitu mai ah. Sampai dah Pulau Aman. Hari ni aku sorang. Hari ni lebih kepada meronda dan juga bersembang. Pukul 1 baru aku start mengai. Jalan kaki kat depan Pulau Aman ni. Hujan baru berhenti ni. Tengok bawah ni macam menarik tau. Lebih kepada nak try ada dah, tak ada sudah. Kena tokok dah dengan butang. Okay, geng, kita sampai destinasi kedua kita. Ni sebelum sampai Telaga Mahir. So itulah, hari ni eksplorasi kita adalah di hadapan Pulau Aman. Jadi kita tengoklah apa yang kita boleh dapat pada hari ni. Dan juga itulah, yang mana baru singgah channel aku, like, share, subscribe, tekan butang lonceng kat bawah. Dan yang mana belum pernah sampai lagi Pulau Aman, aku sarankan hampa kena mai sini dan hampa rasai sendirilah macam mana mengai dekat Pulau Aman ni. Hopefully hari ni kita gasak. So hari ni kita nak tumpu ikan kecil dulu. Kita try guna SP daripada Akmal. SP daripada Akmal, Taman Carolina Rig. Dan juga kita akan guna mesin BC yang terkecil di dunia. Merempak besar mana? Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, bihun pula dah. Gagal. Sekali-sekali. Aku tak biasa lagi, ni first time aku guna di sini. So menggagalkan sikit lah. Bismillah. Okey dah. Oh, jauh. Aku lambat duduk lepok kat sana. Tak tahu surut lah. Ingat lambat lagi. Aduh. Kita tengok ikan apa yang ada. Kena. Alhamdulillah. Gerut on SP Akmal Kepanjambang Verse Type 2. Dek nak ambil ikan lah. Nak ikan tak? Ikan gerut. Oh, karang. Ui, tak dekat. Try buang dalam ni.
Wah, pun jangkat ni. Bawah lutut ni. Ada. Ada. Macam tak ada. Macam ada. Ada. Karan mak. Tak payah.